Kerana itulah orang yang sakit sunat diletakkan dua keadaan. Satu, seperti diletakkan mayat di dalam kubur, dengan dibaringkan kemudian diletang menghadap kiblat gitu. Jika susah, maka kepala belakang kiblat dan kaki arah kiblat, dan kepala dilapik batal biar tinggi kerana nak mengerjakan solat. Jadi solat ada tiga keadaan. Satu, berdiri orang yang sihat. Orang yang tak mampu berdiri ialah duduk, iaitu duduk seperti duduk iftirash. Dan orang yang memang dah tak boleh duduk, sakit, dalam keadaan berbaring. Maksud berbaring ini, kaki arah kiblat, kepala di belakang, dan tinggikan kepala untuk jadikan mukanya menghadap kiblat. Kalau dilarang, maka tidak disunatkan keadaan semayang orang terletang kaki menghadap kiblat. Yang diharamkan ialah kaki dihalakan kepada Quran dalam keadaan Quran itu dekat pada adat. Kalau kita belunjur sini, Quran ada di Pulau Musang, tak haram. Faham lagi?